free play kat dalam tu, ball joint dia tu. Okay, bila benda ni dia tak fit, bila dia tak rata itu. Hari ni kita ada sebiji Proton Saga BLM. Okay, kereta ni masalah dia, owner complain bila dia tak rata ada bunyi. Ada bunyi betul, bila kata bila corner pun ada macam bunyi macam benda longgar. So bila kami check, punca dia berada punya lower arm. Okay, ni lower arm dia. Okay, kat mana punca bunyi tu? Kat sini. Ni nama dia ball joint. Okay, untuk satu lower arm ni dia ada 3 bahagian lah. Ada satu bush yang besar, satu bush yang kecil dan juga ball joint. Okay, ball joint dia ni boleh tengok ini. First kali dia dah koyak lah. Dia koyak, sekali lagi dia ada free play. Boleh tengok dekat-dekat, saya zoomkan. Nampak ada free play kat dalam tu, ball joint dia tu. Bila benda ni dia tak fit, bila dia tak rata itu yang membuatkan dia ni, dia akan motor goncang, dia akan hasilkan bunyi. Okay, satu lagi dia punya pada bahagian bush besar dia ni. Untuk keliling ni ada kesar rekahan. Bila saya umpil ni, tengok dia dah terkoyak. Ni pun boleh jadi salah satu punca bunyi, dan juga tayar dia tu makan tak cantik lah, boleh makan dalam ataupun makan luar. Sebab kalau buat banyak kali pun, kalau lower arm dalam keadaan macam ni memang tak ada function lah. Okay, nak settlekan masalah ni kita akan tukar seketul lah lower arm yang baru. Sebab dia punya ball joint pun dah ada problem, dengan dia punya bush pun dah ada problem. Okay, siapa ada masalah macam Saga ni, kena buat checking dulu lah. Tak semestinya masalah lower arm, kena check dulu. Okay, siapa ada masalah macam ni boleh cari kami dekat kedai Tayar Fizi.